Baik, pertumbuhan hutang pelbagai angka dia berikan. Tetapi masalahnya ini bukan soal kumulatif jumlahnya. Kumulatif itu kita kena selesaikan mengikut peringkat. Kata kita hutang 1 trilion. Dia kumulatif kena interest, dia meningkat. Tapi yang penting bagaimana kita urus. Kita kurangkan hutang kita. Hutang tahunan kita boleh kurang. Jumlah dia besar. Tapi lama-lama dia turun, dia ada graf. Nanti biar KSP pergi kuliah kemudian. Dia masalahnya bila dia tak mau dengar penjelasan. Ini penjelasan yang telah dibuat di parlimen berulang kali. Dia tak mau dengar. Ini seolah-olah macam dialogue with the deaf. Understand? Dialogue with the deaf. Jadi maknanya dia dialog, dia tanya, kita jawab. Kemudian sesi akan datang, dia tanya lagi. Dan sementara itu dia riuh rendah. Dan yang dihebahkan itu pertanyaan dia. Jawapan itu dipadamkan. Padahal kita tengok, berapa hutang kita pada tahun 2022? 100 bilion ringgit. Hutang baru ni, hutang baru. Berapa hutang 2023? 90 bilion ringgit. 2024 85 bilion ringgit. Dan unjuran tahun-tahun ni 80 bilion. Maknanya dalam sejak kita ambil alih, kita dah turun hutang 20 bilion ringgit. Tak meyakinkan. Itu susah lah. Tapi kita nak turun juga jumlah hutang keseluruhannya. Pelan-pelan lah cik. Oi, dia mana boleh sekaligus gitu, tapi kita boleh turun. Kalau kita kata tak mau hutang langsung 80 bilion ni, dan pembangunan projek pengurusan kerajaan itu dia ambil masa. Dia macam seorang yang mengendali syarikat. Syarikat dikenali, bapa dia meninggal dunia, anak dia ambil alih, hutangnya RM50,000. Jadi anak dia esok maknanya ambil 1 tahun selesai ke hutang. Tak boleh. Dia boleh selesaikan cara berperingkat. Baik. Kemudian bagaimana tentang subsidi yang menjadi isu besar sekarang ni? Kalau dengarnya kerajaan membebankan, harga elektrik naik, tanya dia bayar ke elektrik naik ni? Dah. Yang naik untuk siapa? Untuk 15%. Jadi kamu ni juru cakap siapa? Juru cakap syarikat kaya dan orang kaya atau juru cakap rakyat? Kalau juru cakap rakyat, kadar elektrik tidak naik. Pada tahun 2023, penyasaran subsidi elektrik dilaksanakan dengan 85% rakyat kekal tanpa sebarang kenaikan. Ke dalam celah-celah terlepas, TKSP kena bayar terlepas, dia boleh buat permohonan pembetulan. Katalah mana tahu dalam juta-jutaan orang terlepas satu, ya. Saya agak mungkin ada, tapi KSP kita mustahil, tak boleh berlaku. Kalau percaya dia, okey lah, selamat. Ya. Dan hasilnya apa? Maknanya dari subsidi, you see prinsipal subsidi ni, Malaysia ni subsidi kepada semua. Orang asing kita subsidize, ya. Yang tak bayar cukai, kita bayar. Orang kaya yang pendapatan dia 1 juta sebulan, kita bayar subsidi elektrik. Yang kita buat ini, kita tarik subsidi, dia bayar kos dia atau keuntungan sedikit untuk tenaga. Jadi kita dengan itu kita jimatkan 4 bilion ringgit. Ya. Jadi 4 bilion tu untuk apa? Untuk STR, untuk SSAP, untuk sekolah, untuk hospital. Pada tahun 2024 diesel dilaksanakan. Tapi kalau riuh, rakyat terbeban, elektrik, diesel, sejak Anwar ni naik, semua naik. Ya, betul naik, tapi untuk siapa? Untuk orang asing dan untuk peringkat tertinggi. Ada dalam celah-celah tu ada traktor untuk petani, katalah terlepas, maka kita cuba selesaikan. Kita tidak mahu banyak bebankan petani atau nelayan. Jadi dalam pelaksanaan itu, tapi umumnya seperti mana sekali lagi saya sebut di sini, orang asing penyeludupan itu berbilion 1 tahun bocor, ya.
penyeludupan ke Thailand, ke Indonesia, penyeludupan. Dia ada sindiket yang berjalan puluhan tahun dan mengaut puluhan bilion ringgit. Mana dia suara nak betulkan ini? Mana boleh ada negara biar penyeludupan begitu? Sebab itu kita kawal. Itu rasional alasannya munasabah mengapa kita terpaksa kawal. Orang asing pasal apa kita nak bagi subsidi? Dia datang, dia kerja, dia untung, dia tak ada kena cukai. Yang ya, pendapatan rendah ekonomi tinggi betul, kita cukai lah. Jadi melalui pendekatan tersebut, sebab itu inflasi masih terkawal, sebab dia tak mengesankan pada 85% rakyat. Baik. And then sekarang ni SST. You kena ada pertama yang perdebatan di antara SST dan GST. Ada kita tahu dulu Anwar sokong betul. Sebagai Menteri Kewangan, saya masih ingat jawapan saya di Parlimen. GST itu adalah sistem percukaian yang di antara yang efisien dan transparent. Okey. Yang sebab apa masa itu saya Menteri Kewangan, saya tangguhkan, tapi terpaksa kita tangguhkan kerana threshold pendapatan rakyat itu terlalu rendah. Itu rasional. Mungkin orang tak setuju ini, ya, pakar ekonomi dia boleh beda pendapat. It's fair. Tapi saya rasa pendapat saya pada masa itu. Kerana orang yang pendapatan RM2,000, walaupun kita bagi beberapa pengecualian, tapi banyak yang terkena. Okey, kita bagi pengecualian, kita gula tak kena, beras tak kena, ya. Tapi dia pergi beli barang, dia yang lain dia pergi naik bas, semua tu secara tidak langsung. GST itu dia maknanya menyeluruh. It is transparent, senang, efisien pelaksanaannya. Tetapi saya kata biarlah pendapatan rakyat naik dulu. Katalah minimal gaji 4,000. Mungkin kita masa itu kita boleh. Sekarang ni orang gaji 1,700 pun ada, 2,000 pun ada, ya. Mungkin saya tidak bijak dalam membuat keputusan ini, tetapi niat saya tidak mau perkenalkan cukai yang memberi kesan menyusahkan rakyat bawahan. Itu saja rasional dia. Kalau dia orang fikir kata okey, kita boleh perkenalkan GST cara lain gitu, itu tak apalah, kita bincang. Tapi janganlah kutuk kita dari segi pelaksanaan SST, kerana SST ini bagi kita, terutama yang cara progresif bersasar mulai 1 Julai ini, cuba mengenakan kepada, atau umpamanya sekarang ni kita kata import buah-buahan pun jadi isu besar. Kita Anwar makan avocado, orang yang dulu makan quinoa. Sebenarnya saya kata makanlah buah tempatan. Ini Treasury dah bagi arahan, no imported fruits. Saya tengok orange ada lagi. Dah gua. Jadi kalau seluruh jabatan kerajaan umpamanya, maknanya peluang petani itu mengeluarkan bahan-bahan tempatan lebih banyak. Saudara semua ikut ke, sebahagiannya ikut saya dalam beberapa ataupun pergi kunjung ke luar negara. Saya ingat Laos, Vietnam, Thailand, saya belum pernah makan dalam upacara-upacara rasmi jemputan kerajaan-kerajaan ini dengan bahan makanan import, tak ada. Secara otomatis dia pastikan makanan tempatan. Sebab itu kita bagi arahan seluruh jabatan kerajaan ini tak ada barang import. Nak makan cod fish boleh sendiri-sendiri. Ini kadang-kadang saya tengok dulu diri si Perdana masa tetamu luar, cod fish. Hei, saya kata tak payahlah. Tak mau bagi ikan keli, tak balas dengan orang geli. Saya suka ikan keli. Baik. Tapi untuk apa ni kita cukai-cukai di beliau-beliau ni? Saudara tahu, Kementerian Kewangan, kita tahu, ya, umpamanya peruntukan STR SARA 2023 8 bilion ringgit. 2025 memanfaatkan 9 juta orang. Jumlahnya 13 bilion ringgit. Ini sudah dalam berapa tahun
Tambahnya berapa? Daripada 8 hingga 13. Berapa ni? Baik. Jadi ini alasan kita. Kita ambil cukai ini untuk pulangkan kepada rakyat. Baik. Peruntukan Kementerian Pendidikan daripada 58 bilion sebelumnya 2024, 64 bilion ringgit. Itu sekolah anak-anak kita. Janganlah ingat, oh tak, ini Kementerian Pendidikan macam something abstract. No. Itu sekolah anak-anak kita, sekolah keluarga kita, sekolah rakyat kita. Kita nak tingkatkan mutu pendidikan. Begitulah Kementerian Kesihatan. 2024, 41 bilion. Kita tambah 4 bilion ringgit setahun. 45 bilion untuk Kementerian Kesihatan. Jadi sebab itu saya kata dalam memutuskan soal ini, kita kena lihat dari segi makronya. Ya. Tak ada. Kalau sudah lihat belanjawan sebelum ni, ada yang baik, bukan saya nak kata nafikan, tapi peningkatan begitu rupa untuk fokus kesihatan, pendidikan, itu keutamaan. Dan kemudian kita kena pastikan pengurusannya. Sebab itu soal tata kelola penting. Seperti yang saya sebut dalam bidang pertahanan, belanja bilion-bilion, tapi tengok kelengkapan dia sangat lemah. Jadi saya harap rakan-rakan tolong jelaskan. Kita ini kadang kita defensif, kita biar je orang yang merapu itu menyerang dan kita tidak jawab. Saya beritahu tadi kepada Johan, memang kelemahan kita juga tentang menjelaskan, kerana kita andaikan semua orang faham. Jadi sebab tu dalam program kita, dalam Sejati Madani, Kampung Angkat, macam petang ni kita sekolah angkat, ya. You bayang berapa? 700. Ya. Sekolah angkat kita ambil semua ni syarikat, korporat ni, ya. Dah kita ada dah umpamanya program bantu-bantu ni, tapi kita tambah lagi. Maknanya ada social responsibility, ada keprihatinan, ada keihsan. Ambil sekolah angkat. Detail saya umum kemudian. Jadi sekali lagi ucap terima kasih atas kesabaran saudara. Hujan-hujan ni. Dan ya, dengar kuliah duha. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita dan menyelamatkan negara kita, dan di samping itu meningkatkan martabat, harakat bangsa dan negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis